Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa alihim wa dhurriyyatihim wa ila sibtai Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Al-Imam Hasan bin Ali wal Imam Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma wa alaihim assalam وإلى إمامنا الأعظم أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه وإلى سيدنا الإمام أبي حسن الشاذلي وإلى سيدنا الإمام أبي عباس المرسي وإلى سيدنا الإمام تاج الدين بن عطاء الله السكندري وإلى سيدنا الإمام محمود كردي الخلوتي وإلى جميع الشراح وإلى جميع الأولياء من مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى شيخ الإسلام الإمام زكريا الأنصاري رضي الله تعالى عنه وإلى شيخه الإمام ابن حجر العسقلاني أصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Mu'azzam Shah, para guru, para asatizah, para pimpinan masyarakat, para santri, ibu ayah, bapa, kakak-kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Kita sambung kembali bacaan bagi kitab Hikam Al-Imam Al-Kurdi. Dan kita telah masuk pada hikmah as-saminah, hikmah yang ke-8. Qala Syekh Al-Kurdi rahimahullahu ta'ala, al-uzlatu lil-mubtadi salamatun lidinihi wal-qultatu lil-muntahi ziyadatun fi yaqinihi. Maksudnya, uzlah bagi mubtadi atau pemula adalah keselamatan bagi agamanya. Manakala bercampur gaul dengan orang ramai bagi muntahi, iaitu yang telah mencapai peringkat yang penghujung tinggi, adalah menambahkan pada keyakinannya. Dan sebelum ini kita telah bincang berkenaan dengan hikmah yang ke-7 yang disebut oleh Imam as-samtu min sifatil asfiya wal jidalu hirfatul aghbiya. Diam itu adalah daripada sifatnya orang-orang yang terpilih, yakni para kekasih Allah. Manakala berdebat kosong itu adalah merupakan pekerjaannya orang-orang bodoh. Jadi ketika seorang tadi bercampur dengan seorang yang lain ataupun dalam kelompok yang ramai, maka kalau seorang tersebut tidak mampu mengelakkan dirinya daripada berdiam diri dan tidak dapat mengelakkan, melainkan dia akan terpaksa bermujadalah, berjidal, dan kadang dia tidak mampu untuk menunjukkan akhlak yang mulia dan tidak mampu bersabar dengan kesabaran yang baik ketika bercampur dengan manusia, maka yang terbaik baginya ialah seperti yang disebutkan oleh Imam dalam hikmah yang ke-8, al-uzlatu lil mubtadi salamatun lidinihi, yaitu hendaklah dia beruzlah daripada an-nas al-khalq, manusia umumnya, zahir dan batin. Nah, zahir dan batinnya. Nanti kita akan tengok satu persatu perbahasan tentang uzlah. Dan diniatkan tidak diniatkan uzlahnya tersebut dengan niat kaffa atau kaffu darrihim anhu,
Yang jangan berniat dengan uzlah yang kalau dilakukan mengasingkan diri tadi dengan niat untuk menjaga daripada kejahatan manusia terhadapnya. Nah, bahkan yang perlu diniatkan oleh orang yang ingin beruzlah ialah menjaga kejahatan dirinya dari terkena kepada orang lain. Itu betul. Nah, jangan duk niat kata saya beruzlah mengasingkan diri ini, tak mau bercampur nih dengan dunia yang banyak dengan fasad. Maknanya dia masih memandang dirinya tadi mulia. Dunia semuanya fasad. Sepatutnya disebut oleh dia, saya tidak mau atau saya mengurangkan bercampur dengan manusia untuk mengelakkan kejahatan saya sampai kepada manusia yang lain. Agar manusia tidak rosak ketika bercampur dengan saya. Ini baru tawaduk. Ini baru tawaduk. Jadi ramai atau sebahagian yang kita jumpa orang-orang yang ingin mengasingkan diri daripada manusia tetapi tidak dibimbing dengan bimbingan yang baik, maka mereka akan merasakan diri mereka lebih baik daripada orang lain dan memandang yang selain daripada mereka itu adalah orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan seperti mereka. Maka hikmah ini nanti akan mengajarkan kita dengan perkara yang baik dan bagaimana untuk berniat dan apa amal dan apa faedah yang kita akan dapatkan dengan uzlah. Dan apa makna uzlah? Dan adakah uzlah lebih baik daripada khultah, bercampur dengan manusia umumnya? Nanti kita akan tengok. Uzlah di sisi ahli tariq, di sisi ahli tariqah, di sisi para ulama sufi, ialah bermaksud hajrul khalaiq wa mulazamatul buyut, yaitu menjauhkan diri daripada makhluk dan melazimi rumah mereka masing-masing. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ialah li salamatil mu'tazil minan nas wa salamatin nas minhu, yaitu untuk dia menjaga dirinya daripada manusia dan menjaga manusia dari dirinya. Tamam? Jadi kalau permulaannya begitu, dan peringkat yang paling tinggi dia akan sampai kepada peringkat di kalangan khassah, para wali Allah Ta'ala yang khusus ataupun orang yang melaksanakan jalan kesufian. Mereka menjadikan uzlah adalah sebagai riyadah, sebagai latihan kerohanian. Nah, sebelum memasuki khulwah. Ini karena ada beza di antara uzlah dan khulwah. Nanti kita akan tengok apa beza uzlah dan khulwah. Dan uzlah dan khulwah ini kedua-duanya dituntut. Dan dia ada sedikit persamaan, yaitu persamaannya pada sudut hajr nas. Maksudnya kita mengasingkan diri. Tamam? Tetapi ada sedikit pengkhususan pada khulwah. Yaitu khulwah perlu kepada izin. Perlu kepada izin guru. Dan perlu kepada bimbingan. Berbeza dengan uzlah. Uzlah tidak perlu kepada bimbingan. Uzlah cukup sekadar seorang tadi mengasingkan diri. Nah, dan khulwah biasanya ada wirid yang tertentu. Manakala uzlah cukup sekadar mengasingkan. Nah, tidak bercampur gaul dengan manusia dengan terlalu banyak. Nah, hanya menguruskan urusan kehidupan pribadinya, pergi kedai, beli barang, balik rumah balik, dan lebih banyak di dalam rumahnya dan kelompoknya, maka itu dikira uzlah. Beza dengan khulwah. Khulwah lahu hay'ah khassah. Dia ada bentuk khusus yang dilakukan oleh para awliya Allah yang kalau sempat kita akan bicarakan nanti. Tamam? Jadi kedua-dua perkara ini, uzlah ataupun khulwah, itu dituntut dari segi syarak, dan kedua-duanya adalah merupakan sifat ahlul uzlah. Ini orang-orang yang sampai kepada Allah dan orang-orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamam? Dan disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran tentang Nabi Allah Ibrahim, disebutkan oleh Allah, wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah ila qawlihi wa kullan ja'alna nabiyya. Jadi disebut dalam ayat ini tentang Allah mengasingkan Sayyidina Ibrahim alaihissalam dan dijadikan mereka sebagai nabi. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan Nabi SAW bersabda, inna min khairi ma'aishin nas lahum rajulun
aqadha bi'anani farasihi fi sabilillahi an yasma'a faz'atan aw hay'atan kana ala matni farasihi yabtaghi al-mauta aw qatla fi makanihi. Sebaiknya, kata Nabi, inna min khairi ma'aishin nas, sesungguhnya daripada perkara-perkara yang baik dalam kehidupan manusia ini, apa dia? Antaranya seorang lelaki yang mana aqadha bi'anani farasihi, ini mengambil kuda perangnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, an yasma'a faza'atan aw hay'atan kana ala matni farasihi yabtaghi al-mauta aw al-qatla, dan waktu ketika di atas kuda perangnya dia berharap moga dia mati pada waktu tersebut, fi makani, dalam peperangan tersebut. Atau yang kedua, rajulun min khairi ma'aishin nas, rajulun fi ghunaimatin lahu fi ra'si sya'fatin min hadhihi syi'af. Atau kelompok yang kedua, lelaki di sini maknanya individu, maknanya bukan mesti lelaki saja. Individu yang bersama dengan ghunaimah lahu, ini kelompok kambing yang dibelah olehnya walau tidak banyak, yang dibawa bersamanya, ila ra'si sya'fah. Sya'fah min kulli syai' a'lahu, kata ulama. Asy-sya'fatu min kulli syai'in a'lahu, atau sya'fatul jabal dengan makna taraful jabal, yakni naik ke atas gunung dan tinggal di atas gunung tadi dengan kambing-kambingnya. Nah, au batni wadin, ataupun pergi ke batni wadin, di kawasan wadi, kawasan lembah, min hadhihi al-awdiyati yuqimus salata aw wa yu'tiz zakata, yaitu melaksanakan salat, mendirikan zakat, wa ya'budu rabbahu, dan menunaikan ibadah kepada Tuhannya, hatta ya'tiyahul yaqin, sehingga datang kematian. Wa laisa minan nasi illa fi khairin, dan tidak ada pada manusia tadi melainkan dengan kebaikan. Maknanya pada sini uzlah dicontohkan oleh Nabi dua kelompok manusia. Yang pertama berjihad di jalan Allah, yang kedua, dan dia berharap dia mati dalam jihadnya tersebut. Yang kedua, orang yang beruzlah di gunung-gunung dan yang beruzlah di wadi-wadi, yaitu dengan makna apa? Menjauhkan diri mereka daripada bercampur dengan manusia agar tidak manusia yang lain terkesan dengan kejahatan dia. Sebab tu disebutkan oleh Nabi SAW lagi, ahabbun nasi, kata Nabi, sebaik-baik manusia ilallahi, di sisi Allah, al-farraruna bidinihim, yaitu yang lari daripada manusia dan makhluk umumnya dengan agama mereka. Yab'asuhumullahu ta'ala ma'a Isa bin Maryam alaihi salam yaumal qiyamah. Allah akan bangkitkan mereka bersama dengan Nabi Allah Isa alaihi salam. Karena Nabi Isa alaihi salam juga tidak mempunyai rumah, dan Nabi Allah Isa alaihi salam sentiasa berpindah-landah dari tempat ke tempat, mengembar. Tamam. Dan di antara hak hamba, kata para ulama, kalau dia beriktizal atau beruzlah, mengasingkan diri daripada manusia, an ya'taqida bi'tizalihi, hendaklah dia beriktikad dengan uzlahnya tersebut. I'tizal di sini dalam yakni bukan dengan makna Mu'tazilah. I'tizal dengan makna beruzlah daripada makhluk, yaitu apa dia beriktikad salamatan nasi min syarrihi, menjaga manusia daripada kejahatan dirinya, wala yaqsud salamatahu min syarril khalqi, dan dia tidak berniat untuk dia menjaga diri daripada kejahatan orang. Tak ada niat dia yang tu. Kalau ada niat begitu, kata Imam Abdul Qadir Ar-Rafi'i rahimahullah, kata beliau, fa innal awwala minal qismain, ini yang pertama, yaitu yang berniat agar manusia terjaga dari kejahatan dirinya, hadza mutawadhi'. Tetapi kalau dia berniat mengasingkan diri untuk menjaga dirinya daripada kejahatan orang, hadza mutakabbir, ini orang takabbur, karena dia anggap orang lain semua teruk, dia baik, maka dia kena asing daripada orang. Hadza laisa min amali sufi, itu bukan amal orang-orang sufi. Orang sufi dia memandang diri dia buruk pada orang. Kalau mula pandang diri kita lebih baik pada orang, hadza laisa sufi. Itu bukan tasawuf, itu bukan ilmu tasawuf, itu bukan amalan orang-orang sufi. Itu dah mula masuk dengan syaitan, iblis
dah masuk dalam hati menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Faham? Ru'ya ba'dur ruhban. Dilihat, ditemui seorang ruhban. Orang ruhban ni maksudnya ahli ibadah di kalangan Bani Israel. Lalu orang tanya kepada dia, anta rahib? Innaka rahibun. Kata, innaka rahibun. Sesungguhnya kamu ni orang yang ahli ibadah. Tamam? Faqala, apa kata rahib tadi? La, kata dia, saya bukan rahib. Ana harisu kalbin. Aku, kata dia, saya adalah penjaga anjing yang buas. Anjing ganas. Kata, apa dia anjing ganas apa ni? Kata, kamu ahli ibadah. Bila pula kamu sebut kamu penjaga anjing ganas? Tak. Kata, inna nafsi kalbun aku. Nafsuku ni adalah anjing ganas. Inna nafsi kalbun ya'qirul qalqa akhrajtuha min bainihim liyaslamu minha. Nih, nafsu yang ada di antara baina jambai, yang ada di antara dua lambungku ini adalah anjing yang sangat ganas yang akan merosakkan manusia. Maka saya bawa anjing saya tadi, saya ikat anjing saya tadi, dilarikan daripada orang ramai untuk menyelamatkan daripada kebuasan dia. Itu nampak. Hadza rahib. Ini orang yang dia tak mampu, dia rahib. Sultan Salim Khan, Sultan Salim yang digelar Salim the Magnificent, tamam, Sultan Turki Utsmaniyah. Waktu digelar beliau sebagai Hamil Haramain, dia sebagai penjaga Haramain, karena waktu itu dia menjaga dua bumi Makkah dan Madinah Al-Munawwarah sebagai khalifah pada waktu tersebut. Maka digelar dia Hamil Haramain. Orang panggil dia Hami Al-Haramain, wahai penjaga tanah haram, dua tanah haram. Apa kata dia? La, bala ana khadimul haramain. Bahkan saya adalah qadim. Ini maksudnya apa dia? Qadim, hamba ataupun orang yang bertugas sahaja menjaga dua tanah haram, bukan penjaga. Hami huwa Allah. Penjaga hakikatnya Allah. Saya hanyalah qadim sahaja kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah taala yang melaksanakan tugas menjaga dua bumi haram. Dan kekal gelaran tadi sampai sekarang. Kepada seluruh raja-raja Saudi digelar mereka dengan Qadimul Haramain. Faham? Asal siapa digelar dengan gelaran tadi? Yang menggelarkan kepada Imam Salim, Sayyidina Salim, Sultan Salim. Sultan Salim, Sultan Turki Utsmaniyah. Ini orang-orang tawaduk. Orang-orang tawaduk. Sultan Salim, dia punya masjid dia. Masjid untuk masuk tu masjid. Sultan Ahmad, minta maaf. Sultan Ahmad. Masjid yang biru, masjid biru. Kalau kita pergi ke Turki, ada masjid biru dekat dengan Hagia Sophia. Hagia Sophia tu dekat dengan kawasan Topkapi. Ada satu masjid yang banyak kubah tu. Dan masjid tadi ada lebih kurang 6 dia punya menara, kalau tak silap saya 6 ataupun 5. Saya tak ingat lah menara dia tu ada berapa. Cuma kenapa dikurangkan? Asalnya dia buat menara dia tadi sama dengan Masjidil Haram. Masjidil Haram waktu tu ada beberapa menara. Kalau kata saya salah, tak apalah, ni sebagai contoh je lah. Sebab saya ingat saya lebih kurang dalam ada 6 menara. Jadi dia nak buat menara pun ada 6 juga ataupun 7. Kemudian ditegur oleh ulama pada zaman tersebut. Ulama kata tak boleh wahai sultan, kerana menara yang ada 7 ni kalau dibuat tu sama dengan Masjidil Haram, tak ada adab. Maka akhirnya dikurangkan 1. Ta'adduban ma'a Masjidil Haram. Ta'addub, beradab dengan Masjidil Haram. Orang lain tak ada adab. Orang lain tak ada adab dengan Masjidil Haram. Maaf saya sebutlah. Saya tanya kepada guru saya, Maulana Syekh Abdul Rashid. Dan di Malaysia ada masjid yang macam Masjidil Haram. Betul? Di Kelantan. Betul? Saya buat Kaabah di tengah tu. Sebagai misal. Adalah Islam menyala adab. Tak ada adab sebenarnya. Dibuat sebiji macam Masjidil Haram sebenarnya tidak ada adab. Adab dengan Baitullah tak boleh buat macam tu sebenarnya. Tidak haram. Tak haram. Cuma kita kata tak ada adab. Kita kata haram. So runtuh buat balik. Tak. Tak ada masalah apa. Cuma tak ada adab. Hada dalil ala annahum la yas'aluna al-ulama.
Dalil kata yang buat tadi tak tanya alim pun. Tanya alim mana buat masjid macam tu. Maksudnya tak boleh buat masjid macam tu. Ha? Masjid buat bentuk dengan Masjidil Haram. Mana boleh buat Masjidil Haram bentuk? Masjidil Haram dulu orang dulu cukup ambil jaga berat benda-benda ni. Cukup jaga. Elak daripada melakukan perkara-perkara yang boleh untuk menyebabkan kurangnya azamah Baitillahil Haram. Ulama tak ambil berat dengan masalah tersebut. Kenapa? Karena tidak dijadikan alim sebagai panduan. Dia seronok dengan diri dia. Ada duit banyak, boleh buat apa saja dia nak buat. Ada duit banyak sikit, kita bina masjid. Bentuk macam Masjidil Haram. Dengan harapan, ianya jadi tarikan pelancong dan seumpamanya. Ada khalilul adab. Kurang adab sebenarnya dari segi hukum. Dari segi pengamalan. Walaupun dari segi hukum kita tidak katakan ianya sebagai haram. Allahu a'lam kalau ada ulama yang kata haram dengan masalah tersebut. Baik. Jadi patah balik kepada bab kita. Sultan Ahmad bila dengar saja masalah tersebut, tak jadi dia buat menara. Menara pun tak buat lebih. Bahawa menara bukan buat sebiji. Menara saja pun dia kurangkan. Apatah lagi untuk menyamakan terus dengan Masjidil Haram. Itu adab yang itu menyebabkan Allah Ta'ala mengekalkan nama mereka. Dan meletakkan mereka sebagai orang-orang soleh. Dan seumpama dengannya. Sultan Ahmad, kalau kita pergi ke masjid dia, kalau kita perasan zaman dulu, dia masuk ke gerbang masjid, dia akan letak besi. Besi gelung tu. Besi gelung tu dia akan letak daripada atas. Macam kalau pintu dia macam ni, bentuk gerbang, dia akan gantung besi daripada sini ke sini. Dia akan bentuk besi gelung. Okay? Jadi kalau pintu macam ni, pintu 3 segi macam ni, dia ada besi, dia ada besi. Baik, apa tujuan besi itu dibuat? Gantung baju? Gantung bunga? Tujuan dia adalah untuk memperingatkan raja ketika masuk ke dalam rumah Allah daripada pintu gerbang tu lagi akan tunduk kepalanya. Kenapa? Karena mereka main naik kuda. Bila naik kuda, kalau tak bubuh besi itu, dia tak sangkut tengkok. Tapi kalau bubuh gelung tu, dia boleh sangkut tengkok dia. Kalau dia tak tunduk. Maka dia kena tunduk sebelum masuk. Tunduk dulu. Baru dia akan masuk. Dalil untuk menunjukkan penghormatan terhadap rumah Allah. Kita lah kaki kiri kanan ikut dan. Sufyan As-Sawri katanya, masuk rumah Allah kaki kiri, patah balik keluar dan dia menangis. Lalu beliau menyebut, aku lebih teruk daripada lembu jantan. Kenapa? Kerana masuk ke rumah Allah dengan kaki kiri. Itu kata adab tadi menyebabkan mereka ditinggikan Allah. Raja-raja kita Melayu meletakkan gelaran bagi mereka tadi dengan gelaran yang penuh dengan adab. Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong, dan seumpama itu gelaran yang sangat beradab dengan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang taati, anak-anak muda zaman lah taati saja, yang kata tu semua gelaran untuk meninggikan diri. Tak, tu gelaran adab. Duli Yang Maha Mulia. Duli ni apa dia? Duli ni maksudnya panggil apa? Gelaran dia? Nak syarah lupa lah. Duli yang dia? Debu. Duli ni maksudnya debu yang maha mulia. Siapa yang maha mulia? Raja tadi? Tak, Allah. Debu-debu sahaja. Di sisi Allah yang maha mulia. Seri Paduka Baginda. Seri apa dia? Seri Paduka Baginda ni maksudnya kasut sahaja, capal yang berada di bawah tapak kasut Nabi SAW. Paduka Baginda, yakni Paduka Baginda Rasulullah SAW. Bukannya Paduka Baginda dia. Jadi Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda tu tadi sebenarnya nak maklumkan kata, saya ni adalah debu-debu yang tidak layak pun sebenarnya berada di bawah tapak kasut Nabi untuk berkhidmat kepada Allah dan Rasul SAW. Hanya khadim, kata dia. Malah lebih bawah lagi daripada tu. Debu di bawah tapak kasut Nabi. Bukan kasut, debu. Bukan kasut tu, debu tu. Itu menunjukkan tingginya peradaban dan juga tingginya akhlak mereka. Orang lah tak ada adab tu. Tak ada adab tu dengan akabir,
dengan awliya, dengan salihin, maka macam mana dia nak dapat kedudukan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Lepas tu penting doa, penting bahasa. Karena bahasa tadi akan menyebabkan orang tadi akan jadi reti dengan siapa dia berbicara, dengan apa yang dia cakap dan seumpamanya. Baik. Ada sebahagian manusia, ada seorang manusia ni, marra insanun bi ba'di salihin. Seorang manusia ni dia berjalan melintasi seorang soleh. Fajama'a thiyabahu minhu, dan kemudian orang soleh tadi jama'a thiyabahu. Kemudian dia ada baju, mungkin dia duduk kat tepi jalan ni, ada baju-baju dia pada waktu tersebut ataupun kain dia. Bila orang tu nak lalu di depan dia, jama'a thiyabahu, dia pun ambil kain dia bagi jauh sikit daripada orang nak lalu tu. Maka orang tadi kata kepada si soleh tersebut, lima tajma'u thiyabak anni, kenapa kamu jauhkan, kamu ambil pakaian kamu menjauhkan daripada aku? Walaysat thiyabi binajisah, pakaianku tak najis. Nah, pakaian aku tak najis sehingga kamu perlu nak bawa lari sampai macam tu. Dan kemudian aku tak najis pun, kata dia, pakaian aku tak najis pun sampai kamu nak kena tarik baju kamu macam tu. Apa kata lelaki tadi? Orang soleh tadi jawab, wahamtu fi dhannika fi siyabi hadhihi najisah. Nah, saya duk rasa zan dalam hatimu nanti akan anggap pakaian saya yang najis. Jama'tuha anka li'alla tunajjisa siyabak la likai la tunajjis siyabuka au tanjusu siyabuka bisiyabi. Namam? Au siyabi. Dia kata saya sebenarnya mengumpulkan pakaian saya tadi karena saya bimbang takut kamu rasa pakaian saya kotor. Jadi saya tidak mau mengotorkan pakaian kamu. Saya tak ada pun dalam hati saya menganggap bahawa pakaian kamu kotor, saya perlu jauhkan. Tak, saya yang kotor, maka saya perlu jauhkan daripada orang lain, daripada ganggu orang lain punya privasi, dan juga pakaian mereka dikotori dengan pakaian saya. Ada akhlak. Ini akhlak orang-orang saleh. Mereka tak anggap mereka lebih mulia pada orang lain. Mereka yang kotor, orang lain semua mulia. Nah, kalau ada perasaan tu dalam hati kita, insya-Allah khair. Jadi kalau kita rasa kita paling baik, kita lah orang hebat, kita lah orang paling reti, kita lah paling bagus, kita ada lah melainkan kita. Nah, yang ni elok. Yang ni orang panggil tak sampai ke mana. Dia dengan diri dia saja. Tamam? Maka elakkan daripada perkara tersebut. Ini uzlah. Uzlah mengasingkan diri untuk menyelamatkan orang dari kejahatan kita. Itu maksud uzlah. Betulkan niat kalau untuk uzlah, dengan niat tersebut insya-Allah khair. Tamam? Penuntut ilmu. Uzlah penuntut ilmu apa dia? Yaitu mengasingkan diri daripada dunia umumnya. Menyibukkan diri dengan ilmu dan apa yang diperlukan pada zamannya. Bersuhbah dengan gurunya. Mengambil manfaat dengan gurunya. Sehingga diizinkan untuk dia menyampaikan dan memberikan manfaat kepada umat seluruhnya. Bukan dia yang atur dirinya. Bukan dia yang atur. Nah, talib ketika mula dia mengatur dirinya. Saya di sini. Dan saya akan ke sini. Dan saya akan mengambil di sini. Dan saya akan menuntut dengan fulan dan fulan. Adalah yahsul syai'an. Murid ini tak akan mendapatkan sesuatu. Yang dia dapat hanyalah maklumat. Yang dia dapat hanyalah keseronokan bagi nafsunya. Tamam? Berbeza dengan murid yang mana menyerahkan urusannya kepada gurunya. Maka dia akan mendapatkan kebaikan dengan urusan tersebut. Walau kana ustadhuhu naqisan. Walau gurunya tadi orang yang kurang. Walau gurunya tadi orang yang biasa saja. Bukanlah lebih hebat. Muftil anam. Syekhul Islam. Bukanlah mufti kepada umat, bukanlah syekhul Islam. Orang biasa saja. Tapi ketika mentaati gurunya, maka dia akan mendapatkan manfaat dan faedah daripada taatan tersebut. Antara adab uzlah, kata ulama, yang pertama apa dia adab uzlah? Kalau kita nak masuk uzlah, ni kalau orang tanya, nak uzlah macam mana nak mula dulu? Yang pertama, an yusahhiha minal ulum ma yusahhihu bihi aqda tauhidih. Iaitu dia kena tashihkan ilmu dia terlebih dahulu. Maksudnya kena mengaji dulu. Sebelum uzlah kena mengaji dulu. Mengaji dengan apa? Mengaji yang membenarkan dan membetulkan tauhid akidahnya. Akidah kena betul dulu.
agar dia tidak digoda oleh syaitan ketika uzlahnya. Ni kalau tak mengaji tauhid dengan elok, maka nanti dia akan datang gambaran-gambaran dan juga perasaan-perasaan yang kurang elok, dan pada waktu tersebut kemungkinan dia akan memandang dan juga menggambarkan Tuhan dengan gambaran yang tidak sepatutnya. Sedangkan Allah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ini yang datang kadang-kadang kepada seorang yang beruzlah dan dia mengaku sebagai Tuhan, dan dia tergugur dengan sebab mengikuti arahan yang mengaku sebagai Tuhan tadi, padahal itu iblis. Yang berlaku kepada Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani, Sultanul Awliya. Satu malam beliau beruzlah di satu bukit, hutan. Masuk dan beribadah dalam hutan tersebut, dan tengah malam tadi datang satu cahaya dan kata kepada Sayyidina Abdul Qadir Jailani, "Ya Abdul Qadir, fa'alu ma badalak." Kata dia, "Ana Rabbuk," kata dia. Saya Tuhanmu, dengar saya Tuhanmu. Sayyidina Abdul Qadir Jailani menangis pada waktu tersebut karena Rabbul Jalil berbicara dengan dia. Dan kemudian disebut, kata, "Fa'alu ma badalak." Buatlah apa saja. Aku halalkan kepada kamu pada hari ini untuk kamu lakukan apa saja. Apa kata Sayyidina Abdul Qadir Jailani? "Iqsa ya adu Allah." Celaka kamu, patah balik, pirah, wahai musuh Allah Subhanahu wa taala. Masa tu baru tukar cahaya tadi jadi gelap dan bau busuk yang sangat menusuk hidup. Dan suara yang sangat kotok dan suara yang sangat menakutkan cakap pada waktu tersebut, kata, "Macam mana kamu tahu?" Kata, "Aku adalah adu Allah. Aku adalah syaitan, aku adalah iblis." Kata Sayyidina Abdul Qadir Jailani, "Ketika kamu sebut, buatlah apa saja. Rasulullah tidak dibenarkan melakukan perkara yang diharamkan, takkan aku dibenarkan untuk buat yang haram. Tu saja aku dah tahu," kata, "kamu adalah iblis." Maka kata iblis, "Selamat kamu wahai Abdul Qadir dengan ilmu. Dan telah gugur di tangan aku ni dengan perkataanku tadi 70 siddiqi. 70 orang-orang saleh yang benar telah gugur di tanganku dengan perkataanku tadi." Dan kata dalam satu riwayat lagi saya pernah baca, disebut kata, hatta salah seorang daripada Hawariyun, Peter, gugur dengan sebab ucapan tadi. Peter salah seorang daripada Hawariyun yang membantu Nabi Allah Isa AS, dan dia gugur kerana iblis datang dan mengatakan bahawa dia telah sampai dan dia boleh buat apa saja. Lepas tu dia minum arak, berzina dan seumpama dengannya, maka dia gugur dan digoda dan dijatuhkan oleh syaitan dengan perkataan itu saja. Kenapa? Kerana telah ditakdirkan Allah. Kalau nak kata Peter tidak alim, duduk dengan Nabi Isa, Hawariyu. Bukan orang tak alim. Tapi al-ilmu mujarrad, ilmu sahaja semata-mata tidak akan mampu menyelamatkan kalau tidak ada pergantungan kita dengan Allah. Sebab tu kita kalau mengaji apa pun kena ada dalam hati ni, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi la haula, tidak ada kekuatan, tidak ada daya untuk saya menolak kemaksiatan, wala quwwata li fi'lil ta'ati, tidak ada kekuatan untuk saya melakukan taat melainkan dengan billah, dengan Allah. Allah yang mengaturkan semuanya, bukan saya yang buat semuanya. Tamam. Gitu. Jadi kena hasilkan dulu, dapat dulu, mengaji dulu ilmu akidah. Kena mengaji. Yang kedua, apa dia? Wa yuhassilu summa yuhassila min ulumi syar'i, mengaji ilmu syarak. Ma yuaddi bihi fardahu, untuk dia laksanakan kefarduan. Tahu macam mana nak semayang, apa yang membatalkan semayang, syarat sah semayang, rukun dalam semayang. Liyakuna qad bana amrahu ala asasin muhkamin. Maksud untuk dia bina urusan dia tadi dengan asas muhkam, dengan foundation, dengan asas yang kuat, baru dia boleh masuk untuk uzlah. Kalau tidak, tak boleh. Faham? Jadi uzlah hakikatnya, kata ulama, apa dia? Uzlah hakikatnya ialah i'tizalul qisalil mazmumah, wa isaru tabdilis sifati la tana'i 'anil awtan, yaitu meninggalkan sifat yang mazmumah dan kemudian menukarkan dengan sifat yang mahmudah. Bukan semata-mata meninggalkan negeri, bukan semata-mata lari duduk di gunung. Itu adalah sebagai misal.
untuk orang tadi menjauhkan diri daripada manusia. Faham? Itu maksudnya. Dan tapi kalau tak mampu, dia tak mampu untuk tabdil sifat dia, tidak mampu ubah sifat dia tadi. Duduk dengan orang dia akan jadi jahat juga. Dia duduk dengan orang dia akan mungkin cakap benda tak elok. Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu taala anhu cerita, dia kata apa? Dia kata min akhlaqi, dalam kitabnya Tanbih Muqtarrin. Dia kata min akhlaqihim. Dia cerita tentang para guru beliau. Guru-guru pada abad yang ke-10 yang sempat beliau bertemu. Jadi dia sebut akhlak para gurunya. Kata beliau min akhlaqihim, di antara akhlak para guruku, kasratu uzlatihim 'anil nas. Mereka banyak beruzlah daripada manusia, wa qillatu muqalatatihim, dan kurang mereka bercampur dengan orang ramai, illa li hajatin, melainkan dengan hajat. Jual beli, kabia lagi ada urusan yang memerlukan mereka duduk dengan orang. Wa 'ala dzalika daraja salafus salih, as-salafus salihu fa fi kulli yawmin la yajtami'u bihim ahadun fihi yu'addunahu yawma 'id. Lepas tu para salafus salih mengira, kalaulah ada hari yang mereka tak jumpa dengan orang, hari itu tak ada dengan orang, hari itu dia seorang-seorang saja, hada yaumu 'id. Itu adalah dikira hari raya. Hari raya bagi orang soleh zaman dulu bukan hari bertemu dengan orang, hari bersendirian. Hada yaumu 'id. Itu baru hari raya bagi mereka. Kata Imam Abdul Wahab Sya'rani lagi, wa man aktsara min mukhalatatin nas kharaja an tariqi salafihi. Sesiapa yang banyak sangat campur dengan orang ramai, maka sebenarnya dia telah keluar daripada jalan para salafus salih. Wa fatahu an-naf'u minan nas. Wa bil aks. Jadi apa ni, dan dia akan fatahu an-naf'u, akan hilang daripadanya manfaat daripada manusia. Wa bil aks. Dan juga manusia pun akan hilang manfaat daripadanya. Wa dzalika li anna kullaman kasurat ru'yatun nas lahu hana fi uyunihim wa kasura saqatuhu 'indahum. Atau orang yang selalu bercampur dengan orang ramai, maka dia akan mengurangkan pandangan mata orang ramai terhadap dirinya. Semua kita kalau campur dengan kawan-kawan kita selalu, tiap-tiap hari jumpa kat kedai kopi, dia akan anggap dia ajar kita lebih kurang ya. Berapu apa kita, dia akan kata boleh. Tiap-tiap hari jumpa. Sebab tu para ulama, para awliya, mereka jarang duduk dengan orang ramai dengan keadaan macam tu. Sekali-sekala je. Kata campur langsung. Dan bukan tak campur tadi kerana mereka takut nanti orang akan pandang rendah kepada mereka. Tak. Takut nanti mereka akan melakukan kejahatan pada orang lain. Apalagi kalau dia alim, mana dia bercakap mana yang tak elok dan orang yang lain dengar dan dia kata, oh alim pun cakap macam ni, no? Kira maksudnya boleh lah kita cakap. Tak jam betul. Dan kita ingat, no? Jangan anggap semua kita campur orang kita nak elok kerana orang lain jahat. Tak, kita yang jahat. Faham? Ini baru tasawuf. Lepas tu kadang-kadang orang cakap kita, alhamdulillah kita bersyukur hari ini dapat bersama-sama. Dan saya tak pernah cakap itu, no? Saya tak pernah cakap itu dalam majlis. Dulu pernah cakap dulu, masa zaman jahil. Kita kalau jumpa dalam majlis, ya, kumpul pada, alhamdulillah kita bersyukur hari ini dapat berkumpul sama-sama dalam majlis. Sedangkan orang di sana ramai lagi yang tak ikut majlis. Duduk kat kedai makan pun banyak lagi. Majlis tengah berjalan, mereka duduk kat kedai makan. Kemah dia. Dia pula duduk nilai orang pada waktu tu. Dia ingat dia baik waktu tu. Jangan cakap macam tu. Kalau penceramah cakap macam tu, maknanya ada al-wa'iz yahtaj ila ta'lim awalan qabla ta'allum awalan qabla ta'lim. Dia diperlukan untuk mengaji dulu sebelum mengajak orang. Macam mana kamu nak mengajak? Anta yu'tis silah, kamu telah bagi kepada orang dengan senjata untuk orang pitikam orang lain pula kata ke orang. Kamu bukan mengajar umat, kamu bukan mendidik umat, kamu sedang mendidik untuk atau memberikan panduan untuk orang buat jahat dan kata kepada orang lebih teruk. Jadi alim, itu bukan orang alim. Alim adalah orang yang mengajar untuk memandang dirinya tidak lebih baik daripada orang lain, dirinya lebih kurang daripada orang lain. Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Siapa tawadhu', Allah Ta'ala akan angkat dirinya insya-Allah. Tamam. Dan kata imam, dia kata apa? Wara'auhu ka'ahadihim fi dana'atil akhlaq wal ghaflati 'anillahi 'azza wa jalla. Dan orang kalau bercampur banyak dengan orang memang akan jadi macam tu. Ada seorang murid mengaji di pondok. Kemudian
Dia ni tak pernah makan makanan melainkan daripada apa yang ayah dia hantar saja. Nah, Al-Imam Nawawi tak pernah makan makanan pasar. Ya. Tak payahlah nilai dengan kita. Kita tengoklah, Ustaz balik tengok berhenti kedai makan. Ya, tadi bukan kata tak makan makanan pasar kata dia ni. Nah, zaman tak sama, no? Zaman tak sama. Saya pernah sekali dengan guru saya, Maulana Syekh Muhammad Sultan. Saya pernah cerita banyak kali dah cerita, tapi saya ulang juga untuk apa? Untuk idza takarrara taqarrara kata ulama. Kalau berulang-ulang dia akan makin kuat ingat. Ingat cerita saya ni. Saya pernah jalan dengan guru saya waktu tu saya nak pergi makan dekat satu kedai lapak balik daripada Azhar, lepas tu ada kelas dengan Syekh lepas asar. Saya bawa habis kelas di Masjid Azhar selepas Zuhur. Kemudian saya dah set dah dalam kepala nak kena pergi kedai tu. Bukan kedai pun, gerai kan. Macam dia buka stall tu. Yang macam gerai kecil tu, dia goreng kibdah. Hati lembu, hati kambing, hati lembu. Dia goreng kibdah dengan seguk. Seguk ni daging hancur, dia letak dalam perut. Dalam usus tu dia masuk, tapi kecil-kecil dia panggil sausage Arab dia panggil. Bukan sausage yang Mak Saleh punya ni, sausage Arab. Jadi saya duk target dah kedai tu nak pergi. Stall kecil je. Elok jalan masuk ke lorong tu, tengok-tengok guru saya duduk ada kat kedai tu. Dia pun makan kat kedai tu. Memang sedap banget tu. Tengok tok guru saya yang akan saya mengaji hadis dengan dia. Lepas tu kami mengaji kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kitab mustalah hadis. Nah, karangan Imam Al-Imam Nawawi dan Imam Suyuti, dan kemudian mengaji kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Muwatta' Al-Imam Malik. Jadi saya bila tengok Syekh dia tu nak patah balik, jalan lorong tu saja. Kalau patah balik, saya nak kena pergi kono jalan jauh. Jalan nak kena pergi ke situ je, satu jalan je. Atau patah balik. Nak patah balik jauh. Jalan tu lah. Jalan-jalan Syekh nampak. Dia kata, Muhammad ta'al. Kan sekali. Syekh ambil 3 biji. 3 biji atau 6 biji. 6 biji tu 3 seguk, 3 kibdah. Dengan roti. Dan kibdah tubuh dalam roti. Saya pun, Syekh bagi 3 kat saya, Syekh ambil 3. Tu kami pun makan. Saya dalam masa tengah nak makan tu, pikir dalam kepala ni. Nama Syekh ni muhaddis. Dia muhaddis. Dia hafal 10,000 hadis Nabi SAW. Dan dia waktu tu bekerja di Darul Ifta Misriyah. Kawan baik kepada guru saya Syekh Ahmad Mamduh. Dia kawan baik. Ni sebelum saya kenal Syekh Ahmad. Saya kenal Syekh Ahmad Muhammad Sultan dulu. Sebelum kenal Syekh Ahmad Mamduh. Dan Syekh Ahmad cerita dekat saya, guru kamu tu, Muhammad Sultan tu, boleh kata setiap minggu akan mimpi jumpa Nabi SAW. Setiap minggu mimpi jumpa Rasulullah. Karena balik kasrati hifzihi lil hadis, lil ahadis Nabi SAW. Karena banyak dia hafal hadis Nabi SAW. Dia hafal Jami'us Saghir, 10,000 hadis lebih. Nah, Imam Suyuti. Muda lagi umur dia. Dan dia telah wafat. Dia meninggal sebelum umur 40. Umur tak sampai 40 lagi meninggal. Jadi guru saya ni, bila saya duduk dengan dia masa tengah makan tu, saya duduk fikir dengan kepala otak. Saya kata guru saya ni muhaddis. Kemudian makan tepi jalan. Macam mana muhaddis makan tepi jalan? Dalam kitab ulama hadis, mana boleh ulama-ulama makan tepi jalan? Tak boleh. Ni aib. Kami tak apa lah. Kita talibul ilm. Makan pergi kalau tengah jalan, tepi jalan, berbaring kan ikut suka lah. Kata macam boleh. Mana boleh? Talibul ilmi lah. Kena warak. Terus sembang. Jadi, saya kata, macam mana lah? Dalam hati dia fikir. Tu Syekh saya tarik. Main tepi. Yang duduk tengah jalan, ni tengah jalan. Kata, duduk tepi sikit. Makan berdiri pula tu. Makan berdiri. 2 tadi tu. Makan berdiri pula. Yang kedua, saya kurang-kurang kalau makan seorang-seorang, saya akan duduk juga tinggung ke apa. Syekh nak duduk payah badan Syekh tinggi, berat, besar kan. Jadi Syekh tak duduk, Syekh kata berdiri, makan. Elok duduk kat tepi tu, Syekh kata kat saya, "Ya Muhammad," saya tanya kat kamu. Jadi duduk fikir hati dia ni. Saya nak tanya kamu. Apa hukum alim makan tepi jalan? Tiba. Dan kemudian makan berdiri pula tu.
Saya kata, silap dia tanya. Kali saya makan. Saya kata tak apa, makan habis lo. Makan habis lo. Makan habis sampai duk fikir. Mana nak jawab ni? Dah tadi duk tanya dalam hati. Syekh tanya pula. Lepas tu, Syekh kata dah habis dah makan ni. Aku nak lagi kata. Nak lagi tak? Nak lagi. Saya tak cukup Syekh. Dah. Hang kena ambil. Ambil 3 lagi. Oh dia. Memang saya nak lagi pun. Ambil 3 lagi roti. Jadi saya makan 6 biji roti, Syekh pun makan 6 biji roti juga. Masya-Allah. Jadi bila dah makan, Syekh pun kata kat saya, sambil duk makan, Syekh kata. Muhammad dia kata, macam mana hukum makan tepi jalan? Zaman dulu, dalam kitab-kitab hadis kalau kamu baca, dalam kitab-kitab mustalah, memang ulama-ulama sebut aib dan dikira jatuh muruah kalau seorang alim makan tepi jalan. Dan itu adalah melihat kepada zaman pada ketika tersebut. Zaman sekarang berbeza, kata Syekh. Dia tidak ada lagi menjatuhkan muruah dalam masalah tersebut kerana dia telah menjadi adat masyarakat umumnya. Itu tak ada masalah. Sebab tu kata Syekh, qira'ah binassil kutub. Baca nas kitab sahaja tanpa tahu waqi' dan juga realiti pada zaman menyebabkan kamu akan bertembung dengan zaman. Kamu akan baca dan kamu akan kata tengok alim-alim yang makan tepi jalan ni semua tak betul. Mana boleh alim makan tepi jalan? Macam tu. Saya tak kena. Saya kata tu tak kena kalau kata baca macam tu. Kerana apa? Kerana Syekh Muhammad Abu Syahbah telah menyebut, dan Syekh Muhammad Abu Syahbah adalah Syekhul Masyayikh, Syekhul Muhaddisin di Mesir pada waktu tersebut dan guru kepada Maulana Syekh Ali Jum'ah hafizahullah. Dan Syekh Muhammad Abu Syahbah menyebutkan kata tidak ada masalah makan tepi jalan pada zaman lah kerana tidak ada lagi syarat seperti muhaddisin pada zaman dahulu. Jadi kita makan tepi jalan. Dan Syekh Abu Syahbah kata tak ada masalah. Dalam kitab Al-Wasit fi Ulumil Hadis. Dan kemudian kata Syekh lagi kepada saya, dan kenapa kita makan berdiri tak duduk? Kamu pun tahu di Mesir ni kencing tepi jalan ni telah menjadi kebiasaan. Makan kencing semua tepi jalan. Dan ni adalah makan yang madhinnatun najasah, tempat yang mungkin ada najis pada tempat tersebut, maka kita tidak duduk kerana untuk mengelakkan daripada terkena dengan najis pada pakaian kita. Maka berdiri tidak ada masalah. Dan kalau kamu nak tahu, Maulana Syekh Yasin Al-Fadani, dia kata Yasin Al-Fadani Indonesi, orang Asia, dia bersama dengan Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari Al-Maghribi, Syekhul Masyayikh, kedua-duanya Syekhul Masyayikh. Syekh Yasin Al-Fadani pernah duduk dengan Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari di tepi jalan, minum syai bersama-sama di tepi jalan. Dan kedua-duanya muhaddis kabir. Dan mereka pernah makan sekali pada ketika tersebut. Jadi kita sebab tak ada kerusi, maka kita tak boleh duduk. Kita kena berdiri je lah, kata dia. Pada habis makan, kami pun jalan, dan Syekh pun kata, alim tidak akan boleh, qadi tidak boleh berfatwa kalau kata dia lapar. Alim pun tak boleh mengajak kalau dia lapar. Ada beberapa keadaan, kalau kata keadaan tadi tidak boleh diganggu. Yang pertama, terlalu mengantuk. Yang kedua, kerana terlalu lapar. Tiga, kerana terlalu marah. Maksud tak boleh bagi fatwa. Mufti tak boleh bagi fatwa kalau tengah duk marah. Dia kena tenang. Jadi kata alim pun tak boleh mengajak kalau kata dalam keadaan lapar. Dan aku dah kenyang sekarang, kita boleh mengaji, kata dia. Ada kami pun berjalan pergi ke Kelah dan pergi ke rumah, ada satu rumah ni tempat mengaji, dan rumah tu dulu rumah Maulana Syekh Ali Jum'ah hafizahullah, dan kemudian diwakafkan rumah tadi untuk para pelajar. Tamam. Itu cerita yang saya berlaku pada waktu tersebut dengan masalah tadi. Jadi kalau kata zaman dulu pergi duduk macam tu ramai. Ada seorang lelaki tadi saya sebut tadi, Imam Nawawi tak makan melainkan daripada masakan bapaknya. Ayahnya akan main hantar pada dia. Ada seorang budak pondok zaman dululah ni, dalam kitab Ta'limul Muta'allim disebutkan cerita ni. Satu hari ayah dia datang ke pondok dia, mai tengok dalam bilik dia ada roti. Dan roti itu bukan roti ayah dia. Ada roti, cepisan roti dalam bilik dia. Dan ayah dia masuk terkejut tengok roti itu. Dan kemudian ayah dia keluar. Dia jenuh minta maaf. Dia kata, ayah, tu bukan roti saya. Saya tak makan pun roti itu. Saya tak makan pun roti itu. Tu roti itu kawan saya. Dia beli di pasar. Dia mai bagi kat saya. Dan dia mai makan di bilik saya. Saya sikit pun tak sentuh roti itu, kata. Punya warak pada waktu itu. Dan ayah dia kata apa? Ya, kamu tak makan roti itu.
Tapi kawan kamu makan roti itu dan bawa roti tadi ke bilik kamu, tu pun dah jadi dalil bahawa kamu sebenarnya tidak warak. Kalau kamu warak, dia tak akan buat benda tu depan kamu. Karena kamu tidak warak lah, orang boleh buat sewenang-wenangnya depan kamu. Boleh main makan makanan yang macam tu di depan kamu, atau roti di pasar. Macam tu sekali. Kenapa makanan pasar disebut oleh ulama dengan keadaan tadi? Karena yang memasak makanan biasanya, ghalibnya adalah orang-orang yang lalai pada waktu tersebut. Karena tu makanan pasar, kalau kita masuk pasar kan, pasar tempat yang paling lalai sekali kita masuk. Kita bawa RM10, dah kali hutang RM40 pula. Nah, masuk RM10 je, keluar RM50. Cadang nak beli sikit je, RM10 je. Pergi keluar RM30. 2 plastik. Main mana 2 plastik lagi ni? Nah, tiba-tiba ya ada. Ni orang panggil pasar. Sebab tu orang yang masuk ke pasar dan baca doa masuk pasar, pahalanya 1 juta. Dan digugurkan dosanya 1 juta. Dia bukan sikit. Kenapa sampai juta ni? Karena tu tempat yang paling lalai dan orang tu ingat Allah. Ni yang paling besar. Dan bukti lalainya masuk pasar, lalainya kita daripada baca doa tu. Walaupun tahu. Faham? Masuk-masuk tak ingat juga doa tu. Guru saya Maulana Syekh Ahmad Mamduh, waktu nak masuk ke Kafur, kami pergi di Mesir, elok nak masuk Kafur tu, dia terlupa doa tu. Buka dulu kitab azkar, cari dulu doa. Baru baca. Baca depan pintu Kafur. Baca dulu kami doa, baru masuk dalam Kafur. Nak beli apa? Nak beli bateri apa? Tapi duduk depan pintu dulu, baca dulu. Tu semua saya akan tulis semua dalam kitab saya, As-Suhbah. Kitab saya Suhbah. Tapi nak keluar dulu yang bahagian yang cerita-cerita saya dengan Maulana Syekh Abdul Rashid. Nanti akan keluar lagi cerita-cerita lain dengan guru-guru saya yang lain. Dan Syekh Ahmad Mamduh dan guru-guru saya di Mesir lah. Yang ramai, yang banyak dan lama saya mengaji di sana. Baik. Tengok nak? Jadi kata tadi, kenapa mereka boleh makan macam tu depan kamu? Kenapa kawan kamu boleh makan roti itu depan kamu? Karena kamu tak warak. Macam mana orang boleh sembang dengan kita depan-depan kita dengan perkara-perkara yang tidak elok? Karena kita tak warak. Macam mana apa ni kawan-kawan boleh sembang pasal anak darah orang apa semua ni, kawan tu segak, kawan ni tak segak. Dan contoh ni bukan ni, bukan entah pun. Kalau sembang kawan tu segak, kawan ni tak segak apa semua ni, macam mana boleh sembang depan kita? Kalau kita pun memang suka sembang benda-benda yang macam tu. Bukan entah lah. Kan, Mirul kan? Tapi kalau kita sembang pasal kitab saja, hafalan kita, tak ada nak sembang benda-benda macam tu. Dan tak payahlah buat warak. Ada orang buat warak pula. Dan ni amalan para ulama dan para awliya. Uzlah ni amalan para ulama dan para awliya Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya baca tak habis. Kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, dia kata apa? Wa ma atadhakkaru annani zurtu ahadan min masyayikha hadha az-zaman. Minta maaf, min masyayikhi hadha az-zaman. Wa salima majlisi ma'ahu min al-ghibati illa qalila. Kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, tidaklah saya ingat bahawa sesungguhnya saya ini melawat salah seorang di kalangan masyayikh pada zaman ini, Tok Guru pada zaman beliau. Ketika beliau melawat, wasalima majlisi ma'ahu minal ghibah, dan selamat kedudukan saya, duduk saya dengan alim tadi, melainkan mesti mengumpat orang. Dan duduk dengan orang dia tadi, dengan masyayikh pada waktu itu. Imam Abdul Wahab Sya'rani kata, kalau saya pergi jumpa dengan mana-mana guru, sangatlah kurang selamat, melainkan dalam majlis itu mesti mengumpat. Mesti akan ada kata ke orang. Dan uzlah bila duduk seorang, dia takkan berlaku mengumpat. Nak mengumpat dia nak duduk seorang-seorang, kecuali ada penentang ni. Dah ni tak dikira seorang juga, ni dikira ramai-ramai ni. WhatsApp saja dah berjuta orang dalam tu. Telegram lagi berapa ribu orang. Sebab tu guru saya Maulana Syekh Abdul Rashid, Muhammad Abdul Rashid baru ni yang datang daripada India. Dia tanya kepada saya, dia kata, orang perempuan di Malaysia main masjid. Kami di India tak main masjid orang.
Katanya bukankah muktamad dalam mazhab, sebut kat saya, bukan muktamad dalam mazhab ke orang perempuan elok sembahyang di rumah? Betul. Betul tak ibu-ibu? Agak oi. Ibu-ibu kata, "Oi, dah ni tak payah main kan?" Saya kata, "Ya Syekh, tapi adat kami daripada dulu lagi kan. Syekh-syekh dulu lagi, maksudnya ada dalam kitab. Tapi seolah macam mahjur. Mau lah tok guru, kalau di pondok pun ada orang tua-tua mai pondok semua pakai mai juga ke surau. Duduk. Yang kata saya sebut sajalah. Saya dah sembang kan apa ni dengan tok guru. Jadi saya pun sebut kat Syekh, kata, bukankah apa ni zaman Rasulullah pun orang perempuan pergi masjid juga. Syekh kata, ya lah zaman Rasulullah mana ada fitnah. Zaman lah kan banyak fasad, fitnah apa semua. Maulana Syekh Ali Jumaah ada pandangan lain dengan masalah. Maulana Syekh Ali kata apa? Maulana Syekh Ali Jumaah kata, zaman sekarang fasad ini bukan hanya di luar, di dalam rumah juga boleh berlaku fasad. Karena ada benda ni, karena ada TV, dan fasad boleh berlaku di mana-mana. Dan kata beliau, kalaulah wanita datang ke masjid, itu lebih utama kalau kata itu dapat menjaga mereka daripada fasad yang lebih banyak. Maka Syekh Ali memilih datang ke masjid lebih utama pada perempuan pada zaman lah, kalau dijaga adab-adabnya, dijaga adab syaratnya, dijaga adab-adabnya. Dan itu lebih baik daripada dia duduk di rumah dan menyibukkan dirinya dengan perkara yang bukan daripada ibadah. Perempuan zaman dulu, mereka tidak datang ke masjid, duduk di rumah, mereka menyibukkan dengan ibadah. Buat urusan rumah apa zaman lah tak. Dia ada istilah baru yang dipanggil me time pula. Dia panggil. Me time tu untuk apa? Me time tu untuk dia asing diri dia daripada anak-anak dia dan dia main handset. Me time kepala bapak apa? Apa? Dia main handset pula. Dia main tengok handset. Kata ke orang tu, kata ke orang ni. Tengok pula gosip-gosip artis. Tamam? Jadi mana lagi fasad sebenarnya? Daripada main masjid, duduk dalam majlis ilmu, dengar untuk guru mengajar. Mana lagi elok? Dan kurang-kurangnya dalam masa 1 jam, contohnya kalau ada kelas di masjid pada waktu tu, 1 jam dia selamat daripada fasad. 1 jam. Okey dah tu. Daripada 24 jam, 23 jam jahat. 1 jam baik. Nah, dalam masjid, main dengar azan kelas. Gitu. Jahat pada diri kita lah. Boleh. Jadi, masing-masing wajah nazar. Masing-masing wajah nazar dan Maulana Syekh Muhammad Abdul Rashid melihat pada nas kita, dan itu yang muktamad dalam mazhab kita. Dan kalau kita boleh diamalkan dalam komuniti yang kecil di kalangan kita, khatta khairat, kata ulama, baik benda tu. Tapi kalau dengan masyarakat umum, kita nak cakap macam mana? Kalau kita nak cakap dengan baca kitab, dalam kitab sebut perempuan elok di rumah. Kalau keluar kerja ni fasad. Baik, zaman lah perempuan dah keluar kerja, kita nak buat macam mana? Takkan kita nak mengajak jangan kerja dah pada perempuan. Tak tembung kita dengan realiti pada waktu tu. Dah sekarang dah berlaku. Orang dah pergi kerja, orang perempuan pun cari duit kewangan untuk keluarga dan seumpama dengannya. Suami kalau seorang saya cari kerja tak cukup untuk dia kehidupan dengan keluarga dia. Jadi macam mana nak buat? Maka alim pada waktu tu alim yang kena mutabahhir. Nah, alim yang perlu bersifat dengan realiti. Kena tengok dengan zaman tanpa meninggalkan nas turas yang asal. Karena nak membina alim perlu baginya untuk mempelajari ilmu dengan nas kitab dulu. Tak boleh hidup dengan alim realiti saja, kitab tak arti baca. Sudah realiti tak habis-habis. Semua dengan maqasid, hak nu maqasid, ani maqasid, usul fiqh tak arti, hak yang nas kitab yang asli yang ditulis oleh para ulama turas pun tak arti nak baca. Tak boleh. Itu mau tak mau kena apa? Kena mumarasah, kena sohbah dengan guru, kena mengambil daripada pengalaman mereka. Dan Syekh Abdul Rashid Muhammad Abdul Rashid, walaupun dia sebut kat saya macam tu, tapi dia tak ingkar sikit pun ketika pergi ke masjid bersama dengan awak. Hada dalil ala annahu waqi'i. Beliau orang yang waqi'. Dia tak ada kata di masjid-masjid pula waktu dia pergi mengajar, dia kata ni apa perempuan main masjid ni, tak boleh main apa semua. Dia tahu kerana adat di tempat kita mungkin berbeza dengan tempat dia, dan benda ni masih lagi dalam itar khilaf, maka dia tidak mengingkari benda yang khilaf pada waktu itu. Faham? Tu baru alim. Dan kita baru tahu satu masalah, ingkar ni macam kita je erti masalah tu. Masalah isabi alim. Dan mungkar yang kita ingkari tadi ni adakah mungkar tadi mujma' alaih?
Kalau mungkar tadi benda yang mukhtalaf fihi, yang kita anggap tu mungkar, orang lain tak anggap mungkar benda tersebut, maka tak perlu kita ingkar benda tersebut. Kerana itu akan menyebabkan berlakunya perpecahan. Dan itu akan menyebabkan berlakunya kepincangan dan goncang dalam masyarakat kita. Maka kena reti. Alim kena reti. Boleh faham? Baik. Itu uzlah. Dan uzlah ni kata ulama perlu dilakukan bersama dengan anwa' at-ta'at. Waktu uzlah kena ada ta'at kali dalam tu. Tamam. Saya dah habaqkan minggu lepas, bulan lepas saya habaq kita akan baca sampai 9.30, betul tak? Kalau saya habaq masjid lain. Masjid ni betul. Dah sikit-sekala mai sebulan sekali nak temu. Lepas tu nak dengar saya cakap sikit-sikit je. Tak boleh kan? Bagi dekat 9.30 lah kata. Baik. Anwa' ta'at, qurubat. Tamam? Siapa yang tidak memenuhkan uzlah dia tadi dengan ta'at, dengan qurubat, dengan pendekatan diri kepada Allah, faqad qabat uzlatuh. Maka rugilah uzlah dia tadi, tak ada apa nilai pun sebenarnya. Tamam. Kata Imam Malik bin Dinar, kata beliau, "Man lam yujalisin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar, faqad qabat uzlatuh." Sesiapa yang tidak duduk bersama dalam uzlahnya dengan Rasulullah, tidak duduk bersama dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, maka rugilah uzlah dia. Orang tanya, kaifa yujalisuhum? Kami ni zaman bila nak duduk dengan Rasulullah, dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar? Tanya, Imam Malik bin Dinar sendiri bukan sahabat. Jadi macam mana nak duduk dengan Sayyidina Rasul? Macam mana nak duduk dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Sayyidina Umar? Maka kata Sayyidina Imam Malik bin Dinar, yadrusul Quran bitadabburin. Mengaji Quran dengan tadabbur. Wa yanzur fi af'ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baca kitab sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok perbuatan dan akhlak baginda Nabi. Wa af'ali ashabihi, dan tengok perbuatan para sahabat Nabi. Baca kitab sirah dalam uzlah. Maksudnya, ini uzlah iaitu masa untuk kamu baca Quran, tadabbur, dan masa untuk kamu membaca sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dan seolah kamu hidup dengan Nabi dan para sahabat pada waktu tersebut. Ka'annaka jalisun ma'a Rasulillah wa ma'a Sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Waktu itu kalau kita seolah macam duduk dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Al-Imam Daud At-Ta'i, beliau beruzlah kerana apa? Orang tanya, kenapa kamu beruzlah wahai Daud? Maka jawab beliau, innama i'tazaltu hina ra'aitu as-saghira la yuqirul kabir. Saya beruzlah karena ketika saya melihat orang-orang kecil, orang-orang muda tidak lagi memuliakan yang tua-tua. Wa ra'aitul kabir yuhsi alayya uyubi. Manakala orang tua-tua pula kerja cari salah saya saja. Baik saya uzlah campur dengan depa terus senang. Depa kerja cari salah saya, dan budak-budak muda pula tidak menghormati lagi orang tua-tua. Faham? Itu maksudnya. Dan banyak perkara yang disebut oleh para ulama tentang uzlah ni, dan antaranya di antara jumlah ataupun bentuk uzlah yang bagus iaitu annaka idza kharajta li hajatin an tad'a ala ra'sika syai'an. Kalau kamu uzlah yang bagus, kalau kamu nak keluar jumpa dengan orang, letak sesuatu di atas kepala kita. Letak apa? Letak tailasan katanya. Tailasan atau syal. Ambil kain tu letak atas kepala, tutup muka kita. Jangan pandang kiri dan kanan, memandang sesuatu yang tidak elok. Tamam. Kalau pakai macam tu lagi nampak. Ni pula noh. Tak soleh sangat pula kan kita kan. Jadi macam mana nak buat? Tak elok asal soleh pula. Duduk dalam aman sentral buh itu. Yalah, pegang tasbih. Tak kau orang kata, "Hai, Tok Wali mana ni?" Nah. Masuk popular. Tengok bahagian komik. Elok. Nah. Boleh. Kurang-kurang jangan tinggal kepiah kat kepala. Jangan buang songkok dekat kepala. Jangan buang serban dekat kepala. Takkan pakai serban macam ni masuk aman sentral, jumpa anak dara pakai skirt, duduk tengok lama macam tu. Kurang-kurang ni kadang-kadang dia menjaga. Yang ni lebih soleh daripada mata ni. Ni lebih soleh ni. Sebab dia akan jaga hak ni daripada tengok hak tu lebih lama-lama. Pegang tasbih kat tangan. Pegang tasbih kat tangan tu, riak tu. Kita tahu mana orang tu riak. Kan dia nak jaga diri dia daripada buat benda yang tak elok pada waktu tu. Usul-usul dengan orang. Ada sebahagian guru-guru saya,
dan Syekh Ali Zainal Abidin. Dr. Ali waktu kami pergi jumpa di KLCC baru ni dengan Syekh Abdul Rashid. Syekh Abdul Rashid saya bawa masuk ada seorang muhibbin jemaah kita, ada seorang kakak ni dia nak belanja kami makan di kedai mahal lah. Kedai kopi. Kopi tu kopi beliau ni Bashar. Kedai kopi Bashar. Kedai tu mahal lah. Dia sedap tu lah kopi dia. Kopi saja sampai berpuluh kopi. Nah. Dan kali kami ambil kopi Kerala satu. Dah pedas sikit nak tahu. Elok masuk tu saya pergi habaq kat Syekh. Nah kedai tu nak masuk kena beratok. Saya pakai kain pelekat lah. Kain pelekat baju Melayu. Pakai serban tu. Tak saya pakai kepiah. Bawa tasbih. Masuk saya habaq kat Syekh. Syekh pakai serban dengan jubah. Dan KLCC ni masuk saya habaq kat Syekh. Syekh, kopi ni mahal. 800 kopi ni. Tu, bekas tu je 800. Ni 1000 kopi ni. Tapi kami tak makan lah 1000 tu. Hak yang satu cerek tu lebih kurang dalam RM50 tu ya. Dan ambil 4 cerek ke 3 cerek tu lebih kurang. Boleh makan 2 orang. Satu cerek 2 orang makan. Elok nak duduk saya tu Syekh kata kita mai apa ni kedai ni. Saya duduk saya nak minum kopi ni. Saya kata Muhammad kenapa kamu mai kedai mahal je ni buat apa dia kata. Ana la uhibbu hada. Saya tak suka benda macam ni. La tatakallaf. So, jangan kamu terpaksa menyusahkan diri kamu untuk belanja saya kedai mahal ni. Tak. Ana rajulun adi dia kata. Aku orang biasa aja. Tak perlu bawa kedai-kedai macam ni. Keluar. Ya. Saya kata sini. Dan ada orang nak belanja saya. Ni kata ni ada kakak ni. Ni jemaah yang selalu ikuti majlis kita semua sekali. Dia nak belanja kita. Dengar orang nak belanja saya tak nak belanja. Saya duduk. Bukan sebab belanja tu, sebab jaga hati. Sebab mahal tu sebab dia nak jaga hati. Dengar tu. Dia tak minum kopi guru saya ni. Syekh Abdul Rashid bukan minum kopi, dia minum teh. Saya terlupa tu bawa kopi tu sebab saya nak minum. Elok. Nah. Dia minum 2 cawan kerana menjaga hati. Padahal dia tak minum kopi. Dia jarang minum kopi. Tapi dia minum kopi hari dalam majlis tu 2 cawan. Sebabkan kerana tahu ada orang nak raikan. Lepas tu dia boleh sebut pula. Dia kata sebenarnya dia bukan rai aku. Dia rai hang ni Muhammad. Dia kata. Dia rai hang. Saya tak ada rai Syekh. Minum 2 kopi. Dia minum. Kopi lain-lain lah. Jadi masa makan tu Dr. Ali mai kawan guru kami juga lah di Zawiyah pernah datang mengajak kita faraid. Dr. Ali bila dia mai duduk dia pakai hari tu dia tak pakai baju macam tok guru. Dia alim. Dr. Ali ni alim. Tapi dia pakai dia tak pakai kepiah dan dia pakai badlah. Badlah dia kot dengan seluar kot dan pakai baju. Pakai baju biasa macam orang Arab pakai kot lah. Pakai kot piah tak pakai. Lepas tu bila keluar Dr. Syekh Ali Syekh Abdul Rashid kata kepada Dr. Ali kata pakai macam ni saya kata. Kenapa tak pakai jubah? Saya kata aku kalau pakai jubah Syekh lagi kalau masuk dalam KLCC ni semua orang tengok kat aku. Jadi pelik pula waktu tu. Lepas tu ni kami pakai macam ni pelik lah. Betul. Syekh Abdul Rashid kata ni kami pakai macam ni dengan serban dengan saya dengan keplekat. Saya kata bukan macam tu maksudku dia kata. Tak aku sendiri. Aku angkat macam aku ni akan menyebabkan orang pandang kat aku dan aku jadi pelik pada waktu tu. Jadi sebab tu aku pakai macam orang lain pakai. Tak Syekh pakai macam ni tak apa. Lepas tu saya kata kat Syekh Abdul Rashid, saya ni Syekh pergi kat mana mungkin pelekat ni. Syekh kata, khali ala pakai macam ni. Sampai bila-bila. Pergilah kat mana pakai macam ni. Saya kata. Baik. Jadi masing-masing ada wajah nazar. Beliau tak pakai tanpa mengingkari orang lain. Yang seronoknya hak tengok kami tu hak pakai skirt tu tak tahan. Hak pakai seluar pendek tu yang tengok kami. Patutnya kami tengok dia. Peliknya baju macam ni. Nah. Kau orang miskin, orang kaya-kaya. Tapi pakai seluar pendek. Tapi kita hak pakai kain pelekat sampai habis ni hak tu pula tengok kita. Wih. Tok Syekh mana ni? Nah. Mai kat tempat KLCC tu saja bawa Syekh nak tengok. Syekh nak tengok KLCC tu ya. Bawa pergi berjalan. Dan alim dia tak akan cepat untuk ingkar orang lain. Dia bukan pergi tempat untuk ingkar orang. Hak ni tak kena, hak ni tak kena. La. Laisa sya'nul alim.
Alim maksudnya biasanya dia akan buat apa? Dia akan ambil uzur kepada orang. Nah, la'allahu fihi uzrun. Mungkin dia ada uzur. Nah, betul kalau orang tu pakai skirt dia ada uzur lah. La'allahu, la'allaha fiha uzr. Mungkin dia ada uzur kerana tu dia kena pakai skirt macam tu. Mana dia ada uzur? Uzur dia apa? Jahil. Karena dia jahil dan tu keuzuran dia. Nak buat macam mana? Maka mungkin dengan sebab kalau nanti dapat ilmu kepada dia, dia akan pakai lebih pada kita lagi. Ha? Anggap itu. Jangan anggap kata ahli nar adalah yadkhul jannah. Ni orang tak masuk syurga, ni orang masuk neraka tu. Oi, kita tahu mana orang tu masuk syurga, masuk neraka. Patutnya kita kena baik sangka dengan semua orang. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi dengan barakah baik sangka tadi baik kepada orang. Ada tasawuf. Itu baru tasawuf. Yang tu nak kena latih diri kita sungguh-sungguh. Itu yang paling susah sekali untuk kita amalkan. Betul tidak? Betul. Nah, ini gitu insya-Allah. Nah, apa ni kata Syekh di sini, patutnya kalau keluar untuk jaga uzlah kita, kalau keluar elok pakai toy dasar. Tak atas kepala sikit. Tutup mata kita daripada pandang kiri kanan. Kalau baca kisah Tok Kenali kalau jalan pun dia akan bawa payung. Hujan ke tak hujan ke payung mesti ada. Kalau nampak orang yang tak tutup aurat dia buka payung dia. Tu. Nampak. Nah. Dengar lagu dia perlu lari terus balik. Nah, cerita kata Tok Guru nak keluar, Tok Kenali kata keluar nak pergi beli sayur. Dia ada dalam kepala dia nak beli sayur tu, sayur ni nak beli dah. Sampai tengah jalan dengar bunyi muzik. Waktu itulah lari patah balik penuh sayur dalam bekas dia. Nah, tak pergi beli pun, tapi sayur ada. Siap dah. Allah Ta'ala bagi tu. Tapi kalau ambil sebab juga lah. Pergi nak beli sayur, tapi dapat sayur peri. Semua sayur yang dia berkenan nak beli tu semua ada dalam bekas siap dah. Kita buat pergi lah 4 kali pun macam tu. 40 kali buat pun tak jadi lah. Jadi kena pergi beli sayur lah. Tak suruh buat lah gitu. Kita bukan Tok Kenali. Kita tak dikenali. Baik. Yang tu. InsyaAllah ada pertemuan akan datang. Kita akan bincang pula ni. Perbincangan berkenaan dengan qulwah dengan uzlah beza tak mana tu kita tak bincang lagi. InsyaAllah pada minggu akan datang kita akan bincang. Pada tahun dah. Pada bulan akan datang kita akan bincang. Sambung seterusnya. Wal qultatu lil muntahi ziyadatun fi yaqini. Bercampur bagi orang yang muntahi ni adalah ziyadah pada yakin. Saya bercadang mula ni tengok jam tu. Allahuakbar. Tengok jam saya rupanya 9.30 dah. Tengok jam belakang ada 3 minit lagi. Jadi saya nak pakai jam mana ni? Pakai jam ni mana? Ada 3 minit lagi. 3 minit. Saya baca sikit hadis Nabi SAW daripada kitab Bughyatul Anam fi Fathil Allam. Tahu kitab ni? Kitab Fathul Allam. Karangan Al-Imam Zakaria Ansari Syekhul Islam radhiyallahu anhu. Hadis wa an Abi Hamzah radhiyallahu taala anhu. Siapa Abi Hamzah? Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala jaa a'rabiyyun. Telah datang seorang A'rabi. A'rabi ni siapa? Wa hum man yaskunul badiyah. Ini orang yang tinggal di kampung. Wa illam yakun minal Arab. Jadi A'rabi ini maknanya orang yang tinggal di kampung walau bukan Arab. Ramai orang salah faham, dia ingat A'rabi ini adalah orang kampung Arab. La. A'rabi maknanya ialah man yaskunul badiyata wa illam yakun minal Arab. Walau dia bukan Arab, maka dipanggil A'rabi. Dan A'rabi, Arab la wahida lahu, dia tidak ada mufrad. Kalau Arabi nunisbah kepada Arab. Walaupun dia duduk di hadar. Wa in kana fil hadari. Walaupun dia duduk di bandar ke ataupun duduk di kampung ke. Kalau duduk di bandar maka dipanggil Arabi. Tapi kalau duduk di bandar, kalau kata duduk di kampung, sama ada dia Arab ataupun dia bukan Arab, maka dipanggil Arabi. Jadi kita boleh tak sebut kalau orang kampung ramai kadang orang jenis kasak sikit apa semua dia kata ni Arabi ni. Ayo nak Arabi. Kalau istilah dia betul dah tepat.
Karena A'rabi wa illam yakun minal Arab. Walau dia bukan Arab tapi dia duduk kampung. Fabala fi ta'ifatin. Datang seorang A'rabi dan A'rabi tadi, orang kampung tadi, bala fi ta'ifatin al-masjidi. Dia kencing di hujung atau bahagian dalam masjid. Masjid mana ni? Masjidin Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Masjid Nabi. Dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kencing di hujung atau sudut-sudut masjid ni, satu sudut tu dia kencing kat situ. Bala A'rabiyyu nafi ta'ifatil masjidi. Masjid dibaca dengan masjid, kasrahkan jim. Jadi kalau kata dengan makna li maudhi'is sujud, pada tempat sujud, dan juga boleh baca juga dengan masjad, boleh baca dua. Masjid boleh, masjad pun boleh. Untuk makna dia maudhi' sujud, tempat sujud. Wa qila, dan sebagian pandangan ulama lughah kata bil fathi li makanis sujud. Untuk tempat sujud tu secara khusus dipanggil masjid. Wabil kasri, dan juga baca dengan masjid lil mawdi' al muttaqiz masjidan. Nah, lil mawdi' al muttaqiz masjidan, tempat yang dijadikan masjid dipanggil masjid. Tempat sujud tu secara khusus masjid. Ni apa dia? Masjid. Contohnya kalau kita masjid kita nanti kan, masjid kita nanti tu masjid. Tempat sujud tu, ni sejadah yang dihampak tu ada masjid. Dia panggil. Sebagian kata sama aja. Dua-dua sekali dia panggil masjid pun boleh, masjid pun boleh. Gitu. Segi lughah. Fazajarahun nas, maka orang ramai zajarahu ay mana'uhu. Orang ramai halang dia, tidak bagi. Tak bagi dia kencing lah, daripada dia pergi kencing dah. Bala maknanya dia kencing dah. Pipi main. Kenapa? Kenapa dia kencing? Sengaja dia kencing? Memang cari pasal? Tak. Kata Imam Al-Aqfahsi rahimahullah, dia kata apa? Kenapa dia kencing? Hadal A'rabi i'taqada hadal A'rabi jawazal bauli fil masjidi. Dia ingat kata boleh kencing dalam masjid. Lepas tu dia pergi kencing. Dia punya tak tahu. Dia kata boleh kot no. Dan masjid zaman dulu semuanya tanah. Dia tak ada ni macam kita ni. Kapek ni tak ada, tanah. Maka dia pergi kencing atas tanah tu. Zajarahun nas, para sahabat marah pada waktu tersebut. Fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menghalang mereka daripada marah dia. Jangan, sabar dulu, biar dia kencing habis dulu. Nabi tak bagi dia halau. Karena bimbang akan berlaku beberapa masalah, kata para ulama. Berlaku kalau kata larangan tadi, ketika dia tengah kencing kita pergi larang dia, akan berlaku 3 mafsadah. 3 kerosakan dan 3 bahaya. Yang pertama, qat'il baul, putuskan kencing dengan paksaan, itu akan menyebabkan berlaku masalah pada alat kemaluan dia. Saluran kencing dia akan jadi bermasalah nanti. Itu mudarat. Yang kedua, ia akan menyebabkan berlaku najis pada pakaiannya dan juga pada tempat dan juga pada badan. Dan dia akan menyebabkan rasyash fil masjid. Dia akan jadi taburan air kencing ni, karena dia halang, dia akan lari daripada kencing satu tempat, jadi berterabuk habis semua, jenuh nak cuci kat mana. Boleh macam tu. Jadi mafsadah tadi akan menyebabkan makin besar. Yang ketiga, kata ulama, apa dia mafsadah yang akan menyebabkan berlaku kalau kata waktu ketika dikencing tadi ni dihalang, itu akan menyebabkan mungkin dia akan lari daripada agama Islam kalau dia baru masuk Islam. Dan ini 3 mafsadah yang besar. Kerana itu Nabi kata apa? Nahahun Nabi SAW. Nabi melarang daripada mereka menakut-nakutkan dia dan mereka memarahinya pada ketika tersebut. Diselesaikan dulu kencingnya. Falamma qadha baulahu, bila mana lelaki tadi selesai kencingnya, amaran nabiyyu bidhanubin, maka Nabi SAW mengarahkan untuk dibawa zanub, satu bekas air. Zanub ni bekas air yang penuh dengan air. Biasanya kata Arab, zanub ialah bekas yang penuh dengan air, maka dipanggil zanub. Tamam? Mamlu' ma'. Atau qarib minal mamlu'. Kalau dekat-dekat nak penuh dipanggil zanub juga. Atau sebahagian kata dalwun walau kana farighan, bekas air saja, kalau kosong pun dipanggil zanub juga. Dan juga kata macam tu segi lughah. Maka Nabi SAW mengarahkan untuk dibawa zanub
fa minan min ma'in, daripada air, fa uhriqa alaihi, lalu dituangkan di atasnya. Dituangkan di atasnya. Jadi cerita ni berkenaan dengan seorang Arabi yang datang daripada kampung, dan kita dah jelas Arabi bukan mestinya Arab. Boleh jadi bukan Arab, dan dia datang ke masjid Nabi SAW, dan dia pergi kencing dalam masjid Nabi dengan i'tiqad kata boleh kencing dalam masjid. Dia tak tahu. Maka sahabat marah pada waktu itu, dan Nabi larang daripada mereka menakutkan lelaki tersebut sehingga dia selesai kencing. Maka Nabi SAW panggil para sahabat, bawa dalwun zanu min ma'in, dan dituangkan di atas tempat tersebut. Nanti akan ada syarahan lagi, ini panjang syarahannya, kita tangguh pada minggu akan datang. Cuma lelaki ni dikatakan bahawa bila mana beliau mendengar ucapan Nabi, dan Nabi kata jangan halang dia, biar dia selesai dulu, jangan takutkan dia. Bila dia dengar ucapan tu daripada Nabi, maka dia datang kepada Nabi SAW, dan dia kata tidak pernah aku tengok orang yang paling rahmat melainkan Nabi SAW, dan tidak ada orang yang paling aku kasih melainkan beliau, dan tidak ada orang yang paling aku takut melainkan sahabat-sahabat Nabi SAW, kata dia. Dan kemudian dia tambah dengan doa. Dia doa kata apa? Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkan aku, wa Muhammadan, dan ampunkan Nabi Muhammad, wala tusyrik ma'ana ahda, dan jangan gabungkan pengampunan daripada orang lain, kami dua aja. Nabi kata apa? Laqad tahajjarta wasi'an, kamu telah menyempitkan wasi', ay rahmatullah, kamu telah menyempitkan rahmat Allah, wahai fulan. Nabi tak kata apa doa macam tu tak. Nabi kata kamu dah menyempitkan dah yang luas. Rahmat Allah luas, kamu sempit untuk kita dua saja. Sebab dia sebut tu Allahumma ghafirli wa Muhammadan wa la tusyrik ma'ana ahada. Jangan campur dengan siapa pun tak dapat rahmat tu, kami dua aja dapat. Oh dia punya nak marah kat sahabat Nabi kerana sahabat pakai halang dia daripada kencing. Dan daripada hadis ni kita akan dapat faedah besar nanti. InsyaAllah akan datang. Saya akan syarah hadis ni dulu sebelum baca kitab tasawuf. Saya akan baca dulu sebab kita tertinggal, gantung sikit. Saya terjemah dulu saja hadisnya, fawaidnya bulan akan datang insyaAllah. Buat macam mana? Masa pun ada tu saja. Boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni ada sikit pengumuman. InsyaAllah pada 8 Ogos 2024, hari Khamis ni, jam 8 pagi. 8 pagi insya-Allah akan ada majlis tausiah dan periwayatan hadis musalsal bersama dengan Fadilatul Syekh Al-Muhaddis Dr. Yasir Al-Adni daripada Aden. Qadi di Aden. Datang ke Zawiyah insya-Allah pada hari Khamis ni, 8 Ogos. Saya jemput ibu-ibu semua, ayah-ayah semua ni, para ulama datang ni. Kalau kita ada masa peluang, boleh datang ke sana. Cakap Arab. Ada terjemahan. Ada terjemahan. Jangan memang ada terjemahan. Kita akan baca, ada tausiah dan ada periwayatan hadis musalsal. Hadis musalsal. Jadi jemput untuk hadir beramai-ramai ke majlis tersebut jam 9 pagi insya-Allah. 8 pagi insya-Allah. 8 pagi itu maksudnya tetamu datang. Insya-Allah. Ni kita ada flyers. Flyer flyers ada kat luar tu, ambil. Boleh buat balik. Ni boleh buat frame ni. InsyaAllah. Tiba. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi, pakat-pakat saya jemput hadir. Bawa anak-anak, isteri dan keluarga kita jumpa dengan para tok-tok guru alim ulama insya-Allah. Khususnya ulama hadis pula yang datang ni, ulama hadis. Dan faqih. Qadi. Jadi insya-Allah kita dapat berkat insya-Allah. Kalau kata nak anak kita jadi alim, kata ulama, maka santuni para alim yang datang daripada luar ke tempat kita. InsyaAllah Allah Ta'ala akan lahirkan daripada keturunan kita jadi alim. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.